Kelantan Darul Naim FC menjadi tuan rumah berdepan dengan Selangor FC. Untuk masing-masing perlawanan ke-21 dalam saingan Liga yang semakin hampir menuju penghujungnya untuk musim 2024, musim 2025. Aksi yang terbaik sebagaimana Rizal Zamri meletakkan 5-4-1 hari ini. Untuk Kinoshi meletakkan 3-4-3. Ia juga terarah kepada Faisal Halim dan juga pastinya untuk Selangor FC. Apapun 45 minit yang pertama terlebih dahulu untuk kita berikan tumpuan buat kedua pasukan. Serba gelap ialah Selangor FC. Simbolik untuk Kelantan Darul Naim ialah merah itu akan berlaku. Yang pertama, belakang keluarkan. Datang semula dalam kedudukannya bahaya percubaan yang pertama. Sempat ditepis dari Harith Haikal tadi. Yang pertama, kelekaan di barisan pertahanan membuka ruang untuk terus oleh Harith Haikal. Nasib baik Al-Hafiz bersedia. Tidak boleh leka. Sedikit terbuka ruang, mungkin boleh mendatangkan satu jaringan. Hantaran ke depan sebagaimana saya katakan. Akhirnya ia tiba pada minit ke-12 menerusi Faisal Halim. Satu jaringan mudah. Rakan yang cukup bijak. Safwan sempat melihat rakan-rakannya di bahagian atas di depan itu. Dan lorongan ini berjaya singgah di kaki Faisal Halim. Dengan tenang saja penyudah ini sudah cukup untuk membuka jaringan pertamanya dan juga untuk Selangor pada minit ke-12. Yang mudah untuk Selangor mendahului. Kiri semula untuk Alvin. Di depan itu ada 4-5 pemain, tapi dia tenang saja mengawal lorongan ke hadapan. Satu hantaran yang agak sukar untuk dia lakukan sentuhan penyudah. Ketenangan Alvin ini sebelum hantaran berlaku. Tandukan dan juga follow up sebentar tadi dari Harith Haikal. Oh, dua kali peluang. Dia berada pada kedudukan yang baik. Kita lihat tandukan sedikit saja melepasi palang gol. Satu tindakan dan juga tandukan yang baik. Waktu ini 1-0 kelebihan kepada Selangor. Wah, tenang. Jaya hantaran kepada Quentin Cheng. Terus satu tindakan yang mudah dari Quentin Cheng, seolah-olah hantaran lintang, tetapi itu adalah percubaan terus ke arah gol dan berjaya menewaskan Al-Faiz. Kita perhatikan tindakannya, dia sempat melihat. Lencongan ini pastinya sukar dibaca oleh penjaga gol utama mereka Al-Faiz. Dan akhirnya tindakan itu adalah jaringan kedua dari Quentin Cheng untuk jaringan pribadinya yang ketiga, terutamanya dalam saingan Liga Super ini. Quentin Cheng, Faisal, Quentin Cheng menanti, tidak ada dikawal. Dan Quentin untuk hantaran ke tengah kepada Faisal. Percubaan yang tenang dari Faisal. Saya rasa ini jaringan kedua kerana bola itu sudah pun walaupun sentuhan terakhir dari Ali di sini, kita perhatikan Quentin ada ruang untuk dia mendapatkan Faisal. Sudah pun masuk. Jadi boleh kita klasifikasikan jaringan ini jaringan kedua untuk Faisal Halim. First timer yang tepat dan juga ketenangan Faisal itu. Menuju penghujung permainan, kedudukan Faisal itu juga penting. Sama dalam kedudukan offside ataupun tidak, itu yang sedang disemak oleh VAR. Okey, pengesahannya jaringan untuk Selangor, untuk Faisal Halim. Jaringan kedua pribadinya di babak yang pertama mendahului Kelantan Darul Naim dengan 3-0.
Gunakan semula oleh Kamil Zakaria untuk 45 minit di separuh masa yang kedua dengan Selangor seketika mendahului 3 gol. Mungkin agresif. Orozco dipintas. Agak lewat tadi. Nicola Lerit. Satu percubaan. Walaupun seketika ia dikawal pemain Kelantan Darul Naim, tetapi kawalan itu dipintas. Recycle. Sentuhan awal dari Khairi. Oh, mudah. Kombinasi yang menarik dan akhirnya pemain ini menemui jaringan, sentuhan jaringan. Harith Haikal di babak pertama pun beberapa percubaan yang dilakukan tidak menemui jaringan dan akhirnya kali ini jaya mencuri tumpuan jaringan kedua pribadinya. Setelah Muhairi Ajmal yang dimasukkan, satu hantaran bijak dari Muhairi, tenang, dia ke depan sebelum belakang semula menemui Harith Haikal. Pecahan awal itu mengelirukan pertahanan. Dia membuka peluang kepada rakannya untuk melakukan jaringannya, untuk menemui penghujungnya. Baru 55 minit. Muhairi menjadi tumpuan untuk waktu ini. Peranannya sangat penting. Dua kali tindakan ini hampir-hampir pula tadi. Dia sempat melihat rakannya di belakang sebelum hantaran ini berlaku. Kedudukan Ali juga dalam kedudukan yang baik, namun nasib baik kerana tandukan itu betul-betul penjuru yang kedua, babak yang kedua. Okay. Oh, Harith Haikal sekali lagi dan terus tanpa ada sebarang sentuhan dan tepat ke dalam jaringan ataupun jaring gol. Oh, 2 gol berturut-turut dari pemain ini, Harith Haikal. Pada minit ke-55. Oh, selang gol kedua tiba dari Harith Haikal. Oh, terus merebat masuk. Di hantaran ataupun sepakan penjuru dari Muhairi Ajmal. Pertukaran taktikal yang bijak. Kinoshi Katsuhito dengan kemasukan Muhairi, impak yang cukup berbeza. Sepatutnya mereka kena segera untuk keluarkan dari kawasan bahaya, dari kawasan sendiri. Percubaan terus. Oh, terkena palang, kena tiang. Nasib baik dari Nicola. Masih lagi dikawal oleh Selangor. Kita perhatikan percubaan Nicola. Rembat. Ada sentuhan di tepis Fikri sebelum terkena tiang. Tapi kita lihat bagaimana mudahnya Selangor memintas, mendapatkan semula penguasaannya. Muhairi masih dalam kedudukan dengan kawalannya dan juga di sini tenang dari Faisal untuk menambah cerita yang lebih menggembira buat dirinya untuk hat-trick di penghujung babak pertama. Dan sebentar tadi jaringan mudah terhasil, tetapi di sini Muhairi Ajmal antara individu yang bekerja keras untuk membuka ruang kepada Faisal Halim dengan penyudah yang cukup tenang. Dia berada pada kedudukan yang tepat dengan bergelutnya pertahanan Kelantan Darul Naim. Yang mengalihkan perhatian pertahanan ialah Nicola yang berada di depan Faisal Halim. Nah, saya menewaskan Fikri untuk hat-trick bagi Faisal Halim. Atas dari Muhairi dan juga Faisal sebentar tadi. Satu lagi percubaan, tapi sayang percubaan itu tepat kepada Fikri. Fikri yang buat hantaran ke belakang. Jaya hantaran ini baik, tepat. Bola, satu lagi lorongan
Ada lagi satu peluang untuk Selangor dan disudahkan dengan jaringan. Menerusi pemain gantian iaitu Alif Izwan. Dia masuk menggantikan Alvin. Kemasukannya itu lawanan untuk Selangor. Dorongan yang mudah dan juga ruang dan ketenangan Alif Izwan itu berjaya dimuktamadkan dengan jaringan. Gol yang ke-7. Tujuh gol bagi Selangor. Separuh masa pertama, Al-Faiz ditewaskan dengan 3 gol. Nikola, dorongan yang bijak kepada Alif Izwan. Tengah bahaya tindakan itu. Nasib baik sentuhan Irwan itu. Karan Lintang. Tenang dari Zikri. Cuba dikeluarkan tapi posisi dekir Kelantan. Mungkin ini antara peluang yang mahu digunakan. Tapi sayangnya kita perhatikan belum sempat mereka membuat percubaan dan perlawanan telah pun ditamatkan. Dengan kesudahannya, ia memihak kepada Selangor FC. Kelantan Darul Naim FC terpaksa akur ke atas Selangor FC dengan kekalahan 0-7.